Angka dalam bahasa Pakpak. 0 sama dengan 0 idoken buah. 1 sama dengan sada idoken lada. 2 sama dengan 2 idoken tuba. 3 sama dengan telu idoken kajenut. 4 sama dengan 4 idoken kasumpat. 5 sama dengan 5 idoken dalima. 6 sama dengan 6 idoken pedem. 7 sama dengan itu idoken bintutu. 8 sama dengan walu idoken galuh. 9 sama dengan sibah idoken birah. 10 sama dengan 10 idoken bulu. Demikianlah pengucapan angka dalam bahasa Pakpak sekarang dan dahulu. Dan berikut adalah aksara maupun penulisan Pakpaknya. 2 imo 0. Lada imo sada. Tuba imo 2. Kajemu imo telu. Kasumpat imo 4. Siang aku tapi cibon. Dalima imo 5. Bagi ingat ko aku nanti ah. Olo. Ni kasi paberhan kate. Peding. Imo ini. Kusoting dah kok. Bintutu imo pitu. No ladeng. Ya sam lalo ulan. Sini ya kateengku. Galuh imo walu. Tuhuma, wa bagi ku pikir. Ni kita berhan ora sendai. Birah imo sibah. Apa aku udah nampon? Bulu imo Tahun suruh sebaik 10. tangkap agak. Demikianlah angka dalam aksara Pakpak. Enjua, Dia udah urus puh. enjua, Belangsu. Kau kat bagi. Ada belangsu. Oh, kena orang bah. Oh. Sabi, cakap ayo. Ya, mula ni dah lekan ni. Kapung.